Ramai orang tak sedar dia ada handphone canggih, ada iPad, ada tablet, ada itu, ada ini. Tapi dia tak tahu macam mana nak gunakan benda-benda ni untuk jana pahala untuk bekalan akhirat. Okay, so you all tahu tak, terutamanya muslimah-muslimah, wanita-wanita kat luar sana, dengan iPhone, dengan handphone, dengan tablet, you all boleh gunakan benda ni untuk sebarkan banyak manfaat. Dan manfaat tu kalau digunakan oleh orang yang menonton video you tu akan jadi pahala amal kebajikan untuk you all semua. So kalau you all wanita-wanita yang ada banyak kepakaran, ada banyak ilmu, ada banyak tips-tips nak bagi, belajar macam cara nak buat konten bermanfaat, dan dengan konten bermanfaat ni insya-Allah dia akan bagi you banyak faedah, dan bukan untuk you saja tapi you juga boleh bagi faedah kepada ramai orang yang menonton video you. Tak tahu macam mana nak belajar buat konten bermanfaat ni, jumpa saya pada 6 hari bulan 6 ni dalam program Content Creator Muslimah. Dalam satu hari ni saya akan ajar you macam mana cara nak buat konten bermanfaat yang tak perlu pun mendedahkan aurat, tak perlu pun buat benda pelik-pelik. Janji mesej dan kebaikan tu sampai kepada penonton you all. Nak tahu macam mana nak daftar? Boleh klik link kat bawah.